Semalam saya kat Kelantan, saya buat pelancaran buku saya yang baru tu kan, buku pasal hadis popular. Ada satu orang hamba Allah datang, dia tanya saya, dia kata, satu orang dia berumur sikit lah, dia kata kat saya, macam mana pembahagian buku ni? Saya kata, maksudnya apa? Saya tak faham soalan. Dia kata, ada buat pembezaan tak antara hadis palsu dengan hadis dhaif? Letak hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat. Saya kata, saya tak buat. Dia kata, patutnya ustaz kena letak yang hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat, buat dua bahagian buku ni, barulah amanah ilmu. Kita tak nafi, sebelum kita nak huraikan hadis, kita mesti ada alat. Dan kita tak ada alat tu, kita kena kembali kepada penjelasan para ulama. Dan para ulama tu kita kena tahu ulama yang memang diiktiraf keilmuan dia oleh dunia Islam. Bukan ulama yang guru kau seorang-seorang. Dia masalah kita ni, kita pakai tafsiran ulama. Dia kata kita tak pakai, tapi kita pakai. Yang belajar dengan saya ke dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan, dengar kuliah-kuliah, kita nukil pendapat ulama. Kita bukan mari kuliah kosong saja, tak, kita bawa tafsiran ulama. Yang kita heran ni kadang-kadang depa tu tafsir hadis kok suka. Bawa hadis tentang Khawarij, lepas tu nak bagi tahu ni tuan-tuan orang Saudi ni, kepala botak, pakai singkat. Dia tafsir kok suka dia, lepas tu dia kata, ini ikut tafsiran ulama. Ulama mana? Kau seorang yang tafsir macam tu. Dia kata, ustaz nampak kuih cengeng ni. Kuih lama kuih cengeng? Tak adalah, bukan cengeng, tapi nak maksud yang bila nak tafsir, nak kata kita ikut tafsiran ulama, ulama mana yang kita ikut? Ulama yang kita nak ikut adalah ulama yang diiktiraf keilmuan dia, yang kitab dia menjadi rujukan oleh dunia Islam. Itu tafsiran ulama. Bukan kita main ikut suka goreng hadis kan. So, tadi kita sembang lagi tadi, goreng hadis, baca hadis tentang Khawarij, duk bagi tahu ini sebenarnya budak-budak muda ni lah yang baru balik ni, buat PhD 2-3 tahun lepas tu balik. Kita kata okey lah, kita terima lah, kita memang bodoh sangat-sangat, banyak benda kita bodoh, belajar 2-3 tahun ya. Tapi kalau orang kata kita bodoh, kita terima. Tapi bila kita bawa tafsiran ulama, kita bawa fatwa Imam Syafi'i, kita bawa pendapat-pendapat ulama besar seperti Ibn Hajar Asqalani, takkan dia orang belajar 2-3 tahun je. Kita terima orang kutuk kita, tak ada masalah. Banyak pun orang kutuk. Tapi dia orang tu kata kita belajar 2-3 tahun. Tapi kita bawa kalam ulama, takkan ulama ni belajar 2-3 tahun juga? Takkan ulama ni belajar tak talaqi, pakai YouTube? Zaman tu mana ada? Serupanya ulama tu bukan ulama yang muktabar zaman dulu ni. Ulama tu guru dia seorang. Siapa yang beza dengan guru aku? Tak boleh. Sesat, tak ikut ulama. Ni payah. Sebab tu kita kata kena pergi pada asas. Bila kita nak kembali kepada Allah dan Rasul, kita kena kembali pada tafsiran ulama yang mentafsirkan kalam Allah dan Rasul. Tapi ulama yang mana? Ulama yang diiktiraf keilmuan dia oleh saya dan awak dalam dunia Islam. Boleh? Semalam saya pergi Kelantan, jawab saya suara tak apa nak ada, padahal semalam tak ada kuliah. Dia orang duk marah saya semalam, kata pasal apa ustaz mari Pening semalam tak beritahu. Saya sampai Pening semalam petang malam, diam-diam datang kan, sebab aku tak larat tak larat nak kuliah dah. Hari ni pun tak ada suara, ni petang ni ada kuliah ni. Semalam saya kat Kelantan, saya buat pelancaran buku saya yang baru tu kan, buku pasal hadis popular. Ada satu orang hamba Allah datang, dia tanya saya, dia kata, satu orang dia berumur sikit lah,
Dia kata kat saya, macam mana pembahagian buku ni? Saya kata, maksudnya apa? Saya tak faham soalan. Dia kata, ada buat pembezaan tak antara hadis palsu dengan hadis dhaif? Letak hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat. Saya kata saya tak buat. Itu Ustaz susun macam mana? Saya kata saya susun yang paling banyak soalan dalam Facebook saya akan letak depan. Yang paling banyak apa? Soalan hadis apa? Hadis apa paling banyak? Hadis apa nombor satu dalam buku? Hadis jimat mengikut hari kan? Yang tu paling banyak orang tanya. Itu paling banyak, sebab tu saya letak depan. Yang mana yang paling kurang orang tanya saya tak belakang. Okey. Kemudian dia kata patutnya ustaz kena letak yang hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat, buat dua bahagian buku ni. Barulah amanah ilmu. Saya tanya kat dia. Saya kata, ustaz, saya tahu dia ustaz lah. Mungkin ustaz kot. Ustaz biasa baca buku hadis kan? Macam buku Tanzihus Syariah yang ditulis oleh Ibn Iraq Al-Kinani, macam buku La'alil Masnu'ah yang ditulis oleh Suyuti, macam buku Al-Maqasid Al-Hasanah yang ditulis oleh As-Sakhawi. As-Sakhawi disusun ikut alif ba lah. Tapi kalau La'alil Masnu'ah, Mawdu'at Kubra sebagai contoh, dia tak susun ikut palsu-palsu saja, dhaif saja, hasan saja. Bahkan kadang-kadang hadis hasan letak sebelah hadis palsu. Tapi hadis tu masyhur di sisi masyarakat, maka dia letaklah. Dan takkan kita nak kata ulama-ulama ni tak amanah ilmu. Dia kata yang tu lain, sekarang lain. Saya kata saya ikut ulama. Kalau saya ni tak amanah ilmu, takkan dia orang pun tak amanah ilmu. Lepas tu dia cakap, saya kata tak apalah, kalau ustaz nak kata saya tak amanah ilmu pun tak apa. Tak amanah ilmu pun tak amanah ilmu lah. Tapi lah hati saya kata, bacalah kitab-kitab hadis, kita akan dapati kadang-kadang tomahan kita tu tak ada asas pun, tapi sebab tak puas hati. Mungkin sebab buku kita laku lebih. Saya saja tak nak letak sebab dua sebab lah. Pertama, saya susun ikut priority, mana yang paling banyak. Yang keduanya, kalau kita letak palsu satu tempat, dhaif satu tempat, agak-agak tentu orang nak baca tak belah dhaif. Orang akan baca belah palsu lah. Kita dah buat dua, kita buat partition. Yang dhaif, yang palsu. Orang baca yang palsu je. Orang tak baca pun yang dhaif. Sebab yang palsu tu lebih bahaya pada dia. So rugi lah, kita nak dia orang baca semua. Sebab tu kita tak susun. Nak tahu baca semualah. Ustaz menyebabkan orang keliru. Dia keliru sebab dia tak baca. Kita dah tulis. Pasal nak marah aku pula. Pening kepala kan? Tapi itulah manusia. Apa saja yang kita buat akan jadi tak kena. Tapi apa yang saya buat dalam kitab tu, sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang saya nak masukkan, ataupun status hadis yang saya nak masukkan. Tapi yang pertama saya masukkan yang mana ulama hadis ada letak hukum. Saya masuk dulu. Saya buat versi pertama ulama hadis, supaya orang tak kata kita buat kepala sendiri. Setiap hadis yang ada dalam tu, saya akan, sebahagian besarnya ulama hadis yang hukum. Ibn Hajar hukum, Zahabi hukum, Ibn Iraq Kinani hukum. Lepas tu dia kata, Razaimi buat kepala sendiri, buat ajaran sendiri. Orang yang baca buku saya, yang ikut kuliah saya, dia akan tahu daripada mana saya petik pendapat-pendapat saya. Kerana kita bukan turun kuliah, turun berceloteh menyanyi. Tak. Sebelum mari kuliah 3 jam, 4 jam kita baca dulu. Saya sebut pada tuan-tuan, kalau saya turun kuliah, saya tak buat preparation, saya akan batalkan kuliah. Sebab tu kuliah Fiqh Manhaji selalu batal. Kadang-kadang tak sempat nak baca Fiqh Manhaji Selasa malam lepas Isyak, selalu batal. Saya kata malam ni batal. Sebab apa? Aku tak sempat baca. Kita bukan jenis orang datang kuliah berceloteh, kutuk orang. Tak. Kita kuliah yang kita nak bagi ilmu, insya-Allah, sekadar yang kita mampu. Kerana kita nak supaya masyarakat kita terdidik dan terbimbing dengan pandangan para ulama.